Pelajaran 22, tokoh sahabat. Terdapat 4 sahabat iaitu Bilal bin Rabah, Muaz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf dan Khalid bin Walid. Bilal bin Rabah ialah seorang sahabat Nabi dan muazzin pertama dalam Islam. Beliau dilahirkan di Absyah. Beliau juga adalah antara 7 orang yang terawal menzahirkan keislaman. Beliau digelar dengan kunyah Abu Abdullah. Bilal bin Rabah tetap beriman walaupun diseksa oleh tuannya sehingga dibebaskan oleh Abu Bakar. Kita hendaklah mempertahankan akidah Islam dengan segala kekuatan agar tidak terpesong dari jalan yang benar. Muaz bin Jabal adalah salah seorang daripada sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Beliau berasal daripada Madinah. Beliau adalah antara sahabat yang alim dalam ilmu halal dan haram serta Al-Quran. Beliau juga dilantik sebagai pakar rujuk Al-Quran dan fiqh di Mekah dan Yaman. Beliau digelar dengan kunyah Abu Abdurrahman. Muaz bin Jabal dilantik oleh Abu Bakar dan Umar sebagai penasihat dalam urusan hukum hakam agama. Kita hendaklah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh agar menjadi orang yang alim dalam bidang yang dipelajari. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang sahabat Nabi. Beliau berasal daripada keturunan Bani Zurah. Beliau memeluk Islam melalui Saidina Abu Bakar. Beliau wafat pada 32 Hijrah ketika berusia 74 tahun. Beliau berusaha dengan kemahiran dan modal yang ada tanpa mengambil kesempatan daripada ihsan orang lain. Keuntungan yang diperolehnya dikosongi oleh orang lain. Abdurrahman bin Auf merupakan hartawan yang bersikap zuhud dan tawaduk. Beliau juga digelar dengan kunyah Abu Muhammad. Kita hendaklah berniaga dengan jujur dan amanah agar rezeki diberkati Allah SWT. Khalid bin Walid adalah antara panglima tentera Arab yang memainkan peranan penting dalam peperangan. Beliau digelar kunyah Abu Sulaiman. Beliau terkenal dengan kebijaksanaan dalam peperangan dan mengepalai tentera Islam ketika zaman Nabi Muhammad SAW dan juga zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. Beliau digelar Saifullah selepas membantu tentera Islam mencapai kemenangan melalui strategi peperangannya. Kita hendaklah bersedia berkorban mempertahankan agama Islam. Sekian, terima kasih.